Cuma kalau aku rasa aku bosan sangat, aku rasa aku nak mengasah otak aku berlawan, aku reply lah. Okay. Ha, Ya, maksudnya walaupun dia just a comment, tapi dia sebenarnya terkesan kepada mental health kan. terkesan. Sebab kalau kau perasan baru-baru ni ada influencer yang viral kan, dia pakai cacat tattoo semua tu kan. Aku rasa tu lagi terkesan lah untuk dia kan. Aku terbayang macam mana sih. Memang semua macam lah. Confirm Kan, lah. aku tak ada yang sokong dia kan. Dia cuma mungkin ada yang memahami pada aspek kenapa dia di situ lah. Okay. Macam aku rasa aku faham je. Cuma kita tak Kau adalah faham kata tu dari segi maksudnya kau tahu lah ni marketing ke ataupun kau faham kan, yang aku situasi dia. tak rasa mungkin situasi macam tu lah. Cuma problem dia hari tu aku bergaduh kat thread pasal benda tu. Aku agak benda ni. Okay. Aku kata korang tak tahu sebenarnya orang depression ni korang, sebab aku baca ada komen dia orang kata, oh betul ke depressed? Macam mana boleh buat video? Macam mana boleh pacak kamera? Macam mana boleh edit subtitle? Macam mana boleh edit lighting? Aku kata, korang ingat orang depressed ni dia duduk jadi keras batu juga dalam bilik kan? Sebab dia ada yang aku tengok apa nama istilah dia, highly functional depression.